Pernah dengar tak kisah mitos Melayu lama tentang Sang Kelembai? Ada yang kata dia manusia, ada juga yang kata dia makhluk halus. Yang pasti, setiap kata yang keluar dari mulutnya akan menjadi sumpahan. Bukan sebab dia jahat, tapi mulutnya celupar sikit dan suka bergurau. Pada suatu hari, Sang Kelembai berjalan di tepi sungai. Dia nampak orang kampung sedang sibuk menebang pokok besar nak buat jambatan. Sambil ketawa, dia pun menegur, "Wah, rajinnya kamu semua. Macam pokok tu boleh bercakap pula nanti." Tiba-tiba, pokok-pokok di situ mula bersuara, meraung minta dilepaskan. Apalagi, lintang pukanglah orang kampung lari ketakutan. Sejak hari itu, tiada siapa berani dekat dengan Sang Kelembai. Mereka mula menjauhinya. Dan beberapa hari kemudian, Sang Kelembai ternampak seekor kerbau yang sedang membajak sawah dengan sangat perlahan. Dia pun bersuara lagi, "Aduhai lembabnya kerbau ni, baik kamu jadi batu sajalah." Serta-merta, kerbau itu bertukar menjadi batu. Orang kampung makin takut dan percaya Sang Kelembai ni pembawa sial. Sang Kelembai mula rasa sunyi. Setiap kali dia cuba bertegur sapa, semua orang lari. Ada satu lagi cerita, 3 ekor gajah terjumpa dengannya. Gajah-gajah tu dengan berani bertanya, "Kalau kau nak sumpah kami, kau nak sumpah jadi apa?" Tanpa berfikir panjang, Sang Kelembai menjawab, "Aku akan sumpah kamu jadi batu." Dan 3 ekor gajah itu pun bertukar menjadi batu. Akhirnya, dalam kesedihan dan penyesalan, Sang Kelembai duduk di tepi hutan. Sambil menangis, dia merintih, "Kalau macam nilah nasib aku, lebih baik aku pun jadi batu." Sekelip mata, Sang Kelembai sendiri bertukar menjadi batu. Orang kata, batu sumpahan dirinya itu masih wujud di Pahang sehingga ke hari ini dan dikenali sebagai batu Sang Kelembai. Moralnya, jaga lidah kita. Yang anda kata boleh jadi lebih tajam daripada pedang. Terima kasih kerana menonton. Okey, bye.